Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang guys. So hari ini Jumaat 16 hari bulan 5 tahun 2025. Kita dah berada kat kolam 2. Panas dilap guys. Waktu sekarang pukul 4.50 minit petang. Kita nak buka untuk besok Sabtu. Sabtu besok 17 hari bulan. So ikan tapak sebanyak 270 ekor guys. Jom kita tengok 270 ekor. Let's go. Cuaca nampak panas. Baik. Cepat. Panas. Lecik 270. Belakang lagi. Merecik ni. Dua 270 ekor guys. Okey. Kesunyian ini. Apa segila ni? Oh, Dia dah kenapa? ternyata Apa dia senang? berlari-lari anak. Aku tak nak masak. Walaupun pedih sanggup ku tahan dan ku relakannya. Bahasa merecik. Jadi kita duduk belakang lebih baik guys. Ada biawak, ada kaki, ada cekap, ada jenahak. Ada juga kerapu. Oh, ujung tu kerapu Ada ketupat, ada rendang, nasi impit dan kuah kacang. Ambil kau. Itu dia. Dia. Oh, kepala kerapu bodoh. Apa benda lah. Kerapu boleh sangkut. Okey, settle guys. Wahala. Settle masalah dunia. Okey. Alright. Okey guys, itu dia informasi untuk korang. Ikan tapak kita dah lepaskan 270 ekor untuk buka kolam besok hari Sabtu. Besok hari Sabtu kolam 2 ni dia buka pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi tutup pukul 12 malam. Okey. Yang paling penting guys, yang paling penting perubahan jadual dan juga perubahan waktu beroperasi serta pakej untuk kolam 2 ni. Jadi wak nak bagi tahu korang. Yang penting korang tahu ikan tapak dah buang 200 kan, 70 ekor. Okey, itu satu part lah kan. Okey. Lepas tu kita ada pakej 8 jam. Kalau daripada pagi ni kau nak masuk 8 jam 160 8 jam. Yang paling best pakej marhai ni. Pakej ramah. Bermula pukul 7 petang sampai pukul 12 malam. 5 jam lah kan. Kau cuma perlu bayar RM75. Dan yang paling best, dia ada ikan tapak satu sangkar besar pukul 7 tu. Jadual lain. Jadual tu macam biasa. Mana kau nak cari? Harga dalam mahal RM75. Lepas tu ada ikan tapak tu. Ikan tapak sangkar besar. Inilah yang berlaku kat kolam 2. Jadi korang boleh gasak macam semalam dia orang gasak. Kan, yang suka main malam, dia tak sampai pukul 3 lah. Dia sampai pukul 12 malam saja. Okey, itu saja informasi wak nak bagi tahu pada korang. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib, dalam menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional segi akhlak dia. Ingat 2 patah perkataan cukup kerabat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah suka memancing untuk bismillah. Akhirnya Tengah buat pit tu. Pam dia nombor 1. you are the champion. Kau nak bagi masuk.